Keluarga sendiri tak lantang sebab profesion kerja. Najib tiba di Mahkamah Persekutuan untuk mohon semak semula sabitan kes SRC. Bekas Perdana Menteri Najib Razak tiba di Mahkamah Persekutuan untuk pendengaran permohonannya agar sabitan dan hukuman penjaranya dalam kes rasuah SRC International disemak semula. Najib tiba pada 8.50 pagi manakala isterinya Rosmah Mansor tiba pada 9.25 pagi. Panel 5 hakim dijangka